Diary Kedai Pink. Kejutan demi kejutan. Akhirnya, hari pertama Pesta Buku menyaksikan Jalan Jam. Oh, lupa juga ni. Tapi, ia tidak memudahkan semangat kru Kedai Pink untuk terus menjayakan hari pertama ini. Oi, rasa bias. Tengok jalan keluar kilangnya nak datang sini dah jam kan. Harap-harap hari ni semua berjalan lancar. InsyaAllah, mesti kasih all out punya. Pagi-pagi lagi, kedai masih belum buka. Semua kru sudah berkumpul untuk touch up segala hiasan-hiasan di kedai dan juga menyusun buku-buku baru dengan segera. Kak Izano, dah ternampak buku senah awaknya? Okeylah, hari pertama ni, jom kita tanya setiap kru apa harapan mereka. Persiapan semua dah cantik dah, warna pink semua. Jadi hari ni kita bermula secara rasminya untuk tahun ketiga. Alhamdulillah dah boleh nampak sekali tersusun dan kami harap dan doa supaya sekali berjalan lancar. Kita mengharapkan sambutan yang amat meriah. Segala kita tambah baik sehari demi sehari. Soalan banyak, ramai orang yang datang. Ramai orang dan gerai tumpah. Kedai Pink Air Masarah terus cool. Ramailah pengunjung yang datang ke kedai kita orang. Semoga hari ini berjaya, sukses. Apa hadirlah ke kedai Pink Air Masarah, itu sahaja. Bawa keluarga. 20. Boleh tag 20. Oh, baiklah. Kini tiba masanya untuk menjual. Whatever dah get. Ada apa-apa lagi ke? Perempuan, semua orang kena pakai bau ni. Dia agree. Lelaki, semua kena pakai bau ni. Okey. Oh, di kedai Pink Air Masarah, bukan saja kedai mesti makeover, kru juga mesti kena hias. Kostum kena cantik, bau mulut mesti segar, bau badan mesti wangi. Dan akhirnya kedai Pink Air Masarah mula dibuka. Alhamdulillah, awal pagi saja pengunjung sudah ramai. Semuanya tak nak melepaskan peluang untuk bertemu, bergambar dan berbual mesra dengan Air Masarah. Kemeriahan diteruskan dengan satu kejutan baru, iaitu kehadiran maskot Bling Book Sendirian Berhad, iaitu Gadis Bintang, Super 3G dan Mak Bling. Inilah antara kejutan yang disediakan oleh kedai Pink khas untuk pengunjung-pengunjung semua. Boleh ambil gambar, boleh berbual-bual, boleh minta tanda tangan, walaupun itu sebenarnya kertas survey. Asalkan pengunjung semua happy. Oh ya, Kak Ain juga hari ini dapat kejutan dari salah seorang pembaca setia buku Kak Ain. Kak Ain dikunjungi oleh pembaca yang selalu tiap-tiap tahun bagi sokongan Amalia Jasrina dan bawa juga hari-hari jadi. Jadi Kak Ain nak ucapkan terima kasih kepada Amalin. Terima kasih adik kerana turut memeriahkan suasana di kedai Pink. Begitu juga dengan pengunjung yang lain. Sempoi lah korang. Hari semakin petang dan kini tibalah kejutan yang terakhir. Dipersilakan. Ya, satu rombongan Pink telah diadakan yang disertai oleh Tuan Pengurus, Kak Air Masarah sendiri, penulis-penulis bersama, Gadis Bintang serta hampir semua kru kedai Pink Air Masarah. Kecoh habis. Apapun, ianya satu hari permulaan yang sangat menyeronokkan. Harapnya hari-hari yang seterusnya akan lebih banyak cerita dan lebih seronok. Jadi nantikan ya. Jumpa esok. Asal pakai kat baju. Pakai baju apa itu? Itu Adidas Dia kena berpeluh sikit semua ni. Ini asal ni. Asal dia.